Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini hari kita ada sebuah arza bila mana kereta dah melebihi 5 tahun ataupun 10 tahun akan mengalami masalah bocor di kawasan oil flywheel. Okey, bila dia dah bocor di oil flywheel, kita akan turun gearbox. Bila turun gearbox, kita tak akan tukar oil flywheel saja. Kita akan tukar oil torque converter, oil dry sub 2, oil selector dan juga oil flywheel. Tujuan dia apa? Sebab benda ni sekali jalan. Lagi satu, macam di sini bila kita buat turun gearbox ataupun turun subframe, kita akan cek bahagian undercarriage dia sekali. Kita akan jumpa dia punya dry sub boot. Nampak ni? Royak. Ini kalau kita tak buat sekali, nanti mercik dia punya grease pada pembukaan subframe bawah. Jadi benda ni seeloknya cek dulu lah. Sebelum kita pasang, kita cek dulu condition part yang kita buka tu, adakah dia masih okey ataupun perlu ditukar. Itu yang paling penting lah. Okey, owner pun ada bagi tahu kita bila brake ada bunyi bergesel. Bila brake bunyi bergesel, bila jalan jauh hilang. Bila nak mulakan perjalanan ada bunyi. Bila kita cek dia punya disc rotor ni, dia dah berjalur macam ni. Dia dah berjalur. Jadi bila dah berjalur, kita discussion dengan owner, dia nak skim ataupun dia nak tukar baru. Dia cakap dengan kita, better tukar baru sebab apa? Kereta pun hari-hari jalan. Kadang-kadang ambil anak kat KL. Kadang-kadang atas lagi. So, untuk keselamatan, untuk jangka masa panjang, kepada yang baru. Okey, sebelum terlupa, di Jalan Auto, minyak Auto ATF Fully Synthetic brand Premax. Untuk minyak ni, dia cover sampai 6 speed. Semua jenis kereta. Yang menggunakan 3 speed, 4 speed, 6 speed, boleh pakai minyak ni. Sebab apa? Dia fully synthetic. Kita pun dah pakai minyak ni. Minyak ni pun memang okey lah. Lembut, lagi satu dia punya ubat pun cukup. Okey, alhamdulillah kita pun dah selesai buat pemasangan oil. Macam biasalah bila kita buat leaking ni, kita akan cuci enjin ni. Daripada segi atas dan juga bawah. Tujuan ni untuk apa? Kita sendiri dapat lihat lah. Jika bila mana apa yang kita tukar, apa yang kita buat masih ada leaking lagi tak. Jika dah selesai, maksudnya memang clear, tak ada leaking, maksudnya kereta tu memang okey lah. Tak ada masalah leaking lagi lah. Jadi, itu saja untuk perkongsian saya hari ini. Semoga ilmu ni bermanfaat. Assalamualaikum.